Lepas tu buatlah pilihan raya. Itu saja saya sebut. Sebab apa? Kita nak jaga negara jadi tumpu. Tumpu sepenuhnya membangunkan ekonomi negara. Nak buat juga pilihan raya pergi cepat. Tak boleh tunggu ke 2-3 bulan lagi. Jadi boleh lakukan di Johor bila keadaan begini, kita terpaksa terlibat. Baik, sekarang kita ada pilihan raya. Saya mohon terus kerja dengan tenang, tak payah bermusuh. Kerana rakan-rakan dalam pertandingan ini, ya PAS, Perikatan Nasional memang pembangkang. UMNO Barisan Nasional dalam kerajaan perpaduan. Pening kita. Hari ini kita berlawan dengan UMNO Barisan Nasional. Hari Rabu, Mesyuarat Jemaah Menteri, kita bersebelah. Bersama-sama. Tapi sudah, ini bukan pilihan saya. Pilihan saya kerjasama terus. Pilihan saya jaga negeri ini. Pilihan saya tangguh semua pilihan raya dan kerja tumpu selamatkan ekonomi rakyat. Itu. Ya. Dengar balik. Dengar, faham, fikir. Sebab ada kena-mengena dengan apa yang saya cakap dah lama. Dah lama aku cakap. Orang tak percaya. Pilihan saya kerjasama terus. Pilihan saya jaga negeri ini. Pilihan saya tangguh semua pilihan raya dan kerja tumpu selamatkan ekonomi rakyat. Itu pilihan saya. Tangguh semua pilihan raya. Korang faham tak? Korang nampak tak? Baruah ni bagi tahu pilihan saya tangguh semua pilihan raya. Pilihan raya mana lagi? Johor dah bubar, okey, Negeri Sembilan bubar, Melaka. Lagi mana lagi? Tak ada dah. Kenapa nak tangguh semua pilihan raya? Macam mana nak tangguh pilihan raya? Bagi tahu dekat saya. Macam mana kalau parlimen ataupun don dibubarkan dan nak tangguh, macam mana, apa cara, apa kaedah? Tolong komen. Macam mana cara dia? Tolong komen. Apa cara untuk kita tangguh pilihan raya? Bagi tahu. Darurat. Macam mana nak darurat? Rakyat okey, tak mengamuk. Inilah kenapa saya bagi tahu kita kena sabar, tenang, bijak. Dah nampak dah? Yang tak percaya mana dia ni merapu. Dah nampak dah? Mula dah nak belagak sikit. Kopi sikit. Well, I told you years ago about this. Why? Because I know exactly who is Anwar Ibrahim. I know him very, very much. That's why I told you yearly to be careful. Make sure, please tell everyone, be cool down. Don't angry. Malay, Chinese, Indian, Sabah, Sarawak, all cool down. Everything must cool down, relax, cool. Because it's non-kunyit, one bring chaos to make a darurat. It's a bumi hangus. I told you. Kau putih lah. Tak adalah pandai, tapi boleh lah. Kalau kompresor ni dengan saling punya kongkang. So guys, bila Anwar Ibrahim bagi tahu, kalau pilihan saya, tangguh semua. Macam mana nak tangguhkan pilihan raya kalau tak ada darurat? Itu sebab dia nak darurat. Nampak tak guys? Sebab tu kenapa saya minta tenang, sabar, bijak. Melayu, Cina, India, semua. Dia dah mengaku dah tu. Dia dah mengaku. Itu sebab dia kata, bulan 5 ada, bulan 6 ada, bulan 7 tak tahu. Bulan 7 ni. Dah banyak dia buat, tapi tak jadi. Ni saya tak cerita pasal weather lagi tau. Tapi itulah. Baca terjemahan Kunut Nazilah. Ni konspirasi lain lagi lah buka. Malam ni tak payahlah. Konspirasi weather ni.
Tapi kalau kau baca terjemahan Kunut Nadilah tu, yang gerakkan awan. Baca Kunut Nadilah tu, yang gerakkan awan. Mereka buat, Allah gerakkan. Mereka buat, Allah gerakkan. Tak boleh fikir ke? Tak nampak ke? Dia dalam keadaan terdesak. Tambah pula tekanan untuk Najib dikeluar. Enjoy the show, guys. Enjoy the show. Najib akan keluar. Saya rasa Najib akan keluar. Sebab Non Kunyit ni gini je, guys. Dia gini lah, guys. Saya bagi tahu banyak kali dah. Dia tak menang pilihan raya. Come on lah. Tolonglah. Ini basic lah. Kita ni basic. Dia tak menang pilihan raya. Bagi tahu bila masa dia menang pilihan raya. Dia tak menang. Ha.